Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita akan sambung pembacaan kitab Hidayatus Subyan dan kita nak bincangkan berkaitan dengan tajuk haid dan nifas. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين اللهم يسر ولا تؤسر وتتمم بخير يا كريم. قال المؤلف syahdan. Syahdan dengan makna ini suatu peringatan penting. Syahdan bermula makna haid. Bermula makna haid iaitu makna haid itu darah yang beradat. Darah yang beradat ataupun darah yang biasa berlaku oleh perempuan yang sampai umurnya 9 tahun. Jadi maksud sampai umurnya nyanyi perempuan 9 tahun itu dengan makna sampai umurnya 9 tahun qamariyah ataupun hilaliyah takriban. Apa maksud qamariyah ataupun hilaliyah? Iaitu mengikut kalender Islam ataupun kita sebut hari ini kalender Hijri lah. Jadi cukup umur seseorang perempuan 9 tahun Hijri. 9 tahun Hijri. Dan takriban hampir-hampir lah, takriban ni hampir-hampir 9 tahun. Maknanya sama ada tepat 9 tahun tahdidan ataupun hampir-hampir 9 tahun dengan makna takriban lah. Jadi macam mana kita kalau tahdidan mudahlah kita tahulah. Maknanya kalau budak tu lahir bulan Syaban, 5 Syaban lah, maka 5 Syaban ataupun 5 Syaban ataupun lebih daripada 5 Syaban tu maka dipanggil tahdidan lah. Dah tepat dah umur 9 tahun, maka tak jadi masalah. Adapun masalah takriban ni, takriban ni hampir-hampir 9 tahun tu, macam mana yang dikatakan hampir? Jadi disebutkan dalam kitab Sabilul Muhtadin, yang dikatakan hampir 9 tahun tu iaitu telus masa sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci. Jadi kalau sekurang-kurang haid itu sehari semalam, dengan mana 24 jam sehari semalam. Adapun sekurang-kurang suci itu 15 hari. Jadi bila dicampurkan jadi 16 hari. Maka jika budak perempuan itu tidak sampai lagi umur 9 tahun Hijri dengan tepat, tapi hampir tu macam mana hampir? Lagi 16 hari kan? Lagi hampir itu maknanya tidak lebih daripada 16 hari. Kalau lebih 17 hari lagi, 18 hari lagi, itu tak dipanggil darah tu darah haid. Adapun hampir itu dengan mana 16 hari ataupun kurang daripada 16 hari lah, 15 hari, 14 hari, 10 hari lagi nak masuk umur 9 tahun Hijri. Maka darah yang keluar itu dipanggil darah haid. Itu dimasukkan telus 16 hari, iaitu masa sekurang-kurang haid dan masa sekurang-kurang suci 16 hari. Dan sekurang-kurangnya masanya haid. Sekurang-kurang haid berapa? Iaitu sehari semalam. Sekurang-kurang haid itu sehari semalam. Nak dikatakan darah tu darah haid, mesti cukup sekurang-kurang haid iaitu sehari semalam, iaitu 24 jam. Iaitu 24 jam bersamaan dengan 24 jam. Dan sebanyak-banyaknya haid, sebanyak-banyak haid pula 15 hari, dengan malamnya hari. 15 hari dan malam. Kemudian bermula kebanyakan ni ghalib lah, kebiasaan perempuan haid ia perempuan 5 hari atau 6 hari atau 7 hari dengan malamnya. Ini kebiasaan lah, 5 hari, 6 hari atau 7 hari. Kebiasaan bagi perempuan itu haid. Kemudian bermula sekurang-kurang suci antara dua haid. Haid pusingan pertama dengan haid pusingan kedua. Jadi sekurang-kurang suci antara dua haid itu mesti kena ada 15 hari. Mesti kena senggang 15 hari. Kalau haid pusingan pertama dah berhenti, kemudian 10 hari ataupun 13 hari ataupun 14 hari tiba-tiba keluar yang baru, maka itu tak dipanggil haid pusingan yang baru. Kerana apa? Tidak cukup sekurang-kurang suci 15 hari. Jadi mesti kena cukup sekurang-kurang suci itu 15 hari mesti kena cukup.
Bermula habis kita nak masuk nifas pula. Ini sekadar perbicaraan yang ringkas lah, perbahasan yang ringkas tentang haid. Kemudian kita nak masuk nifas pula. Bermula makna nifas. Qala al-musannif, bermula makna nifas itu iaitu makna nifas itu darah yang keluar ia nifas. Kemudian daripada beranak. Beranak. Jadi darah nifas ini iaitu darah yang keluar ia darah tu kemudian dekat mana selepas lah. Jadi kemudian ataupun selepas tu kena highlightkan lah. Selepas daripada beranak. Jadi kalau darah itu keluar sebelum daripada nifas, sebelum daripada beranak ataupun semasa beranak, maka itu tidak dipanggil nifas. Kerana nifas ni syarat dia mesti darah yang keluar selepas daripada beranak. Keluar selepas daripada beranak. Kalau kita tengok takrif nifas tu sendirilah, kan? Takrif nifas tu sendiri iaitu darah yang keluar selepas daripada kosong rahim daripada anak. Syarat dia tu darah tu keluar tu selepas daripada kosong rahim daripada anak. Jadi kalau kita buat masalah perempuan yang melahirkan kembar, kan? Jadi kembar tu dua orang bayi, kan? Jadi bayi yang pertama dah keluar, bayi yang kedua belum keluar, tiba-tiba keluar darah. Jadi tak kosong lagi rahim tu, maka darah yang keluar tu tak dipanggil darah nifas. Kan, tak dipanggil darah nifas. Darah nifas ni mesti selepas daripada kosong rahim daripada anak. Kemudian sekurang-kurangnya nifas itu satu lahzah, iaitu masa yang amat sedikit. Satu lahzah ni satu detik lah, ataupun kalau dalam bahasa kitab tu seperludah, kan? Dan sebanyak-banyaknya nifas itu 60 hari. 60 hari ni yang yang diputuskan oleh dalam mazhab Syafi'i lah. Dalam mazhab Syafi'i ditetapkan sebanyak-banyak haid itu, sebanyak-banyak nifas itu 60 hari. Adapun dalam mazhab yang lain, kan, dalam mazhab Hanafi, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, sebanyak-banyak haid itu 40 hari, kan? Jadi kita mazhab Syafi'i ini berpegang sebanyak-banyak nifas itu 60 hari. 60 hari dan dengan malamnya hari tu. 60 hari 60 malam. Dan yang ghalib dan yang kebiasaannya lah nifas itu, dan yang ghalib perempuan itu nifas ia perempuan 30 hari atau 40 hari dengan malamnya. 30 hari atau 40 hari. Itu yang kebiasaan bagi perempuan keluar darah nifas. Habislah bab haid dan bab nifas. Kemudian bermula darah yang keluar ia darah kurang daripada masa sekurang-kurang haid. Kan, keluar darah tak cukup 24 jam atau lebih daripada masa sebanyak-banyak haid, atau sama ada kurang 24 jam ataupun lebih daripada sebanyak-banyak haid 15 hari. Dia keluar sampai 16 hari, 17 hari. Atau darah yang lebih daripada masa sebanyak-banyak nifas. Kan? Sebanyak-banyak nifas 60 hari, dia keluar sampai 66 hari, 67 hari. Iaitu yang kurang daripada 24 jam, yang lebih daripada 15 hari haid, dan yang lebih daripada 60 hari sebanyak-banyak haid, sebanyak-banyak nifas itu, iaitu darah yang kurang daripada 24 jam, lebih daripada 15 hari dan lebih daripada 60 hari bagi nifas itu, iaitu darah istihadhah. Darah istihadhah, darah penyakit lah. Darah istihadhah namanya darah, bukan ia darah haid dan bukannya darah nifas. Jadi sekadar itu saja berkaitan dengan haid dan berkaitan dengan nifas dan berkaitan dengan istihadhah, darah istihadhah. Ini ketiga-tiga darah yang keluar bagi seorang perempuan yang wajib kita ketahui, yang wajib perempuan tahu dan wajib juga lelaki tahu. Kerana apa? Kerana bagi seorang lelaki itu dia akan ada isteri, kan, yang wajib dia ajar. Jadi kalau dia tahu, dia boleh ajarkan kepada isteri. Dan wajib juga kepada lelaki. Kerana apa? Kerana satu hari nanti dia akan adanya anak perempuan, dan wajib juga dia mengajar anak perempuannya. Jadi tak kira lelaki atau perempuan wajib mengetahui tentang haid, nifas dan istihadhah. Kan? Jadi sekadar ini saja, ini yang secara ringkaslah tentang haid, nifas dan istihadhah. Wallahu taala alam bisawab.